Belakang saya ni adalah kondo dekat area Sepang. So saya nak tunjuk kat korang, bilik sewa start dengan harga RM500. No cap, semua real. Rumah ni dekat tingkat 36, which is yang paling tinggi. Okay, kita tengok kat bahagian kitchen. Kita ada water dispenser, ada microwave, dia bagi dengan hook, dengan hob, ada washing machine juga. Walaupun ada peti air besar dekat area kitchen ni, kita ada juga peti air dekat dalam bilik. Ada dining area dan juga ada kitchen. Sini kita panggil common area guys. Akan ada setiap minggu 2 kali orang datang cleaning dekat area common area dan juga dekat belah common toilet. Dekat rumah ni pun disediakan wifi free. Korang tak perlu bayar wifi tiap-tiap bulan, dah ada wifi ni. Okay. Bilik yang pertama adalah bilik single depan dengan koridor dekat luar. Korang tengok sini semua fully furnished. Okay, ada aircon, study table, macam saya cakap tadi, ada peti air juga kat sini. Setiap minggu 2 kali cleaner akan datang untuk buat cleaning. So ini adalah common toilet. So mana yang bukan master bedroom dia ada private bathroom lah. Tapi kalau yang tak ada private bathroom, korang boleh kongsi. Ini adalah dia punya toilet. Master bedroom. Korang boleh nampak view daripada luar kat sini. Fully furnished Korang tengok area sini ada peti air semua. So sini yang private bathroom yang saya cakap tadi. Kalau korang ada bajet lebih, korang boleh sewa dekat master bedroom. So kondo ni dekat je dengan KLIA, hanya ambil masa dah 15 ke 20 minit. Kalau korang berminat dengan macam bilik sewa dekat area Sepang, dekat dengan KLIA, start dengan harga RM500. Korang boleh klik link dekat bio. No cap, semua real.